Okay guys, hari ni kita nak pergi isi minyak dan juga test macam mana nak buat apa ni dashboard ni lah yang ada stats speed apa semua ni guna Insta360 punya app. So let's go. Dan juga kita nak test kita punya camera holder barulah, cap telesin. So masa setup ni tak betul sangat, so tak nampak dia punya apa ni meter motor tu, nampak separuh je, tak berapa cun lah. So ini persiaran matahari yang famous jam. Sekarang kurang sikit lah. Dulu time ada lampu isyarat tu nangis mat. Okay, ni hari Ahad, okey lah kita jam. So ni ada perumahan baru belah kiri tu, Akasia. Okey, kita nak pergi Shell Sunway Kayangan yang paling dekat dengan rumah untuk isi minyak. Okey, dah sampai guys. Ini dah set balik lah view apa ni, baru nampak macam motor lah. So sila berhenti di lampu isyarat. Okey, kita teruskan perjalanan untuk balik. Buat santai-santai je lah, tak adalah laju pun. Boleh nampak tu kondo kepaman baru tu, Akasia projek Selangorku, rumah Selangorku. Okay, cilok sikit saya newbies. Dah berpuluh tahun tak bawa motor. Ni tengok belah kanan tu dash tinggi mat. Belah kiri UiTM Puncak Perdana. Benda baik punya. Belah kanan ni dulu ni ada tahun ni ke bila yang bukit terbakar tu, ni lah viral kat TikTok. Belah kanan tu tempat dah dua orang penunggang motor jatuh lah daripada atas. Roundabout sini pun bahaya kat ni, sebab dia macam tak macam roundabout seorang biasa tak berhenti, kita terus saja. So, kalau nak masuk rumah kena berhati-hati lah, takut orang daripada kiri ni terus je tak berhenti. Okey, dah sampai.